Adakah semata-mata dengan cara hidup kita hari ni dengan mengumpulkan kekayaan, pangkat, darjat semata-mata ataupun bagaimana? Jadi dalam kitab ini ni dia beri pencerahan yang teliti kepada kita. Cara kita nak mengurus kehidupan kita supaya betul dengan kanduk agama. Mula daripada sekecil-kecil perkara sampai kepada sebesar-besar perkara. Ini dia beri pencerahan kepada kita. Jadi mula-mula sekali pengantar bahagian pertama kitab ni, qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Pengantar bahagian pertama. Tajuk bahagian pertama dari buku ini ialah apa ertinya saya menganut Islam. Ya, kena tanya diri kita masing-masing. Apa erti sebenar kita menganut Islam? Dan kita kena tanya, adakah Islam berjaya kita terjemahkan di dalam kehidupan kita hari ini? Berjaya ke tak? Daripada kita bangun pagi sampai kita pejam mata waktu malam, berjaya ke tak kita mengamalkan Islam dalam kehidupan kita?